Tolong, tolong. Kita nak pergi cari Rafflesia Kelteli. Hunting Rafflesia kali ni naik 4-wheel. And tak tahulah kenapa budak-budak memang suka betul duduk dekat belakang 4-wheel ni. Lepas tu dah sampai dekat pintu rimba, kita briefing kejap, baca doa dan teruskan perjalanan. Hutan kat sini sangat menarik tau sebab baru lepas hujan, so segala cendawan kulat semua tumbuh dengan banyak and then cantik pula tu. Memang rezeki kita orang lah. So ni kesan-kesan sun bear, dia memanjat dekat pokok ni kan. Sini, sini. Lepas tu ada sikit dekat sini, sini. Sebab dia nak dapatkan tu madu kelulut makanan. So kita dah nak sampai, so kita akan menurun sampai ke bawah sana. So kita ada ni bunga kobis, ni yang kecil comel ni bunga kobis. Ada juga ala comel. Comel lagi seminggu. Rafflesia ni daripada kobis nak pergi ke kembang macam ni ambil masa 9 bulan. Tapi bila dia kembang 5 ke 7 hari je dah lebam, dah habis dah waktu dia mengembang. That's why lah nak cari Rafflesia ni sangat rare, sangat susah. So kalau awak ada peluang nak tengok Rafflesia, terus je pergi, terus je grab.